Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita orang buka puasa dekat Texas Barbecue Bun Cyberjaya. So it just happen hari ni aku balik awal pukul 6 and naik train sampai sini, manage to sampai time berbuka puasa. So kita orang dah tak tahu nak makan kat mana. So kita datang makan sini, try something new. So what I can share with you guys, weekdays dia ada promo tau. Dia ada promo steak, beef steak, grilled chicken dengan lamb. RM19 untuk beef steak dengan chicken, lamb RM33. Ini untuk Isnin sampai Jumaat sajalah. Yang kebetulan hari ni hari Jumaat. So kita orang dapat order yang tu lah. And apa yang kita orang order lagi adalah this mix nachos. Ya, aku tunjuk kat korang. Sorry, bukan mix nachos. Ni nama dia loaded nachos. Di mana dia ada nachos as you can see, and dia ada pulled beef. Pulled beef brisket. And radish and macam-macam lagi lah. Tapi the question kita nak tanya, rasa dia macam mana? Ina, rasa macam mana? Sedap, ada cheese. Kan? Senang sedap tak? And portion dia pun quite besar, quite huge. Okay, let me show you guys. This is betapa besarnya loaded nachos. This is the regular nachos. Ni the pulled beef. This is a bit of both. Sedap ni. Okay, for ambience, this is the rupa lah. Nak letak makanan. Tapi dah sampai. This is the beef steak. Yang promo aku cakap tu, weekdays promo, one beef steak. Dia ada beef steak dengan dua side ni korang boleh pilih. So yang ni aku pilih garlic bread dengan mashed potato. Yang lagi satu garlic bread dengan salad ke. Tunggu ada video. Also dekat sini dia ada few sauces. Macam-macam jenis sos korang boleh pilih. And dia ada juga buffet Ramadan. Satu kepala 70 tak silap. And dia juga bagi kata untuk budak-budak conteng. So bolehlah korang, anak-anak korang nak conteng apa-apa. Yang ni kerja duk makan. Kan eh? Garlic bread. Adina dia nak tinggi dia. Memang boleh makan? Ada benda tinggi dah. Okay, ni yang tadi yang kita order tu. Yang side dia garlic bread dengan mashed potato. Ni dia ada one. Beef steak, salad, salad dengan apa tu? Garlic bread. Ini yang Amor punya chicken pulled beef. Cuba buka Amor. Ni chicken pulled beef Amor punya. Ambil, cuba rasa. Boleh kata that is what we ordered lah. Cumanya yang budak-budak tak dapat lagi. So budak-budak kita order macaroni and cheese. Mac and cheese tak sampai lagi. Tengok daripada tadi duk makan tak habis-habis. Memang banyak so dia punya portion. Ni macaroni and cheese dah sampai. So lengkap lah semua yang kita order. So boleh dah makan. Jom makan jom. Jom makan cepat. Okay, for drinks kita order air panas. Aku order air panas Zeus ngopi ke benda tu, RM3 lebih. Ya, sebab dia kata ni yang paket. White coffee ke? Nothing much. 3-in-1 punya taste. Untuk steak dia, ya, RM19 punya steak.
Garlic bread dia best. Garlic bread dia best. Ni steak dia. Aku nak makan macam ni je tengok. Okey lah, boleh makan sedap. For the price RM40, okey lah, acceptable lah. Tapi yang salad ni macam lagi menarik je tengok, banding yang aku punya mashed potato. Tapi tak tahu sebab tak rasa lagi kan. Sedap lah. Budak tu nak makan mac and cheese. Makan nama tu. Dia makan lah. Okey tak rasa tu? Kan lah. Garlic bread dia pun besar-besar. So gerabak lah. Environment wise, kalau kata lepak sini cozy lah. Jadi cozy, American style, Texas, barbecue. So kalau kata korang nak try pulled beef ke, beef slab dia ada kat sini lah. Slow cook lah, sebab aku nampak kat smoker kat luar. So feel free tu datang. Kalau kata korang yang nak cari tempat ni, kalau kata korang tahu Malakat Mall kan, dia betul-betul dekat how to say, dekat perkarangan luar. And landmark paling senang dia dekat dengan Deepals. So Deepals tu literally belah kanan, dia sepanjang jalan. Dia dekat dengan Bumbu Babah. So nak bagi mudah, dekat dengan Bumbu Babah. So kalau kata korang it just happen to be in Cyberjaya, boleh lah give it a try kan. And this is my, I can say this is my second visit. And aku rasa macam first time makan yang nachos tu puas hati. So di sana kita try lagi benda-benda lain lah. Ni aku try dia punya mashed potato dengan garlic bread, sangat puas hati. Kalau yang baru tu di channel, jangan lupa like, share, follow, komen. Nak makan lah. Baik, nanti jumpa di video yang lain.